Okay, yang behind the scene ni contoh je sebab idea ni random tau. So macam ni kita akan cari idea sendiri. So macam dia memang on spontan. Idea spontan, idea on the spot. So sebab tu kita highlight dekat description yang kita tak nak yang fussy, yang rasa macam nak perfectionist, kita tak nak lah. Sebab kita punya idea ni, kita akan try error dulu, kita nak cari idea tu, nak susun macam mana. So benda tu spontan dan ikut apa yang, kecuali kalau korang ada bagi contoh inspo lah kan. So ni contoh lah yang minta custom, which tema dia sebenarnya dia nak colour yang pink pink stitch tu kan. So dia nak inspired by team tu. So this is how kita crafted, which is benda tu ni semua on the spot. Contoh yang ni pun kita akan cut kita punya style, cut and paste daripada magazine-magazine, buku-buku macam ni. Kita memang suka beli buku-buku macam ni bukan untuk kita guna, tapi kita guna untuk tujuan crafting macam ni lah. Kita suka main cut and paste. So benda ni pun memang cover pun dia akan random. So sebab tu kita kata kat sini korang punya planner takkan sama dengan orang lain. Sebab kita akan spontan, kita akan try error dulu, macam mana kedudukan ni kita okey kat mata kita, macam tu. Ni random kalau korang tak ada bagi contoh atau inspo lah kan. So kita akan ikut creativity kita sendiri. Okay, so akan campur cut and paste, akan campur stiker sikit. Okay, so ni contoh yang kita dah buat lah. So random, kita pakai binder yang macam ni. Okay, and best part is bukan planner je yang kita craft, even benda-benda yang related dalam tu pun kita craft, which is macam ni kita buat sampul untuk nak bagi gift stiker ni. So mini stiker ni kan, so kita dah buat sampul mini, kita buat sampul yang lagi satu, which is the main sampul pun kita crafted daripada junk paper macam tu. So kita cut and paste. Yang ni adalah main envelope untuk mini stiker lah. Kotak pun crafted. Kotak ni mungkin macam customer ni dia dapat kotak yang style, bukan style macam ni, maksudnya kotak tu size sama tapi maksudnya design kotak dia macam ni. So even kotak pun kita crafted random. Cuma logo semua tu samalah, logo kedai kita semua kan, tapi macam bunga tu mungkin korang tak dapat bunga merah, korang dapat lain punya pattern. Macam tu lah, berbeza. Fully crafted for you. So apa yang korang dapat, yang dalam ni pun gambar kartun tu pun random. Okay, which is crafted jugalah, cut and paste. Okay, so apa yang korang dapat, korang akan dapat mini stiker ni. Okay, yang kita highlight kat description tu. Okay, mini stiker pack, which is random tapi yang pasti memang lebih 50 keping. Ni rasanya lebih ni 100 pun ada sebab dia mini kan, sebab planner ni yang kita buat ni A6. So A6 dia kecil, so stiker kecil lah. So kita buat custom stiker ni mengikut size planner juga. Kalau A5 kita ikut yang bersesuaian dengan A5 lah. Yang ni sebab A6, so dia kecil. Okay, dan side stiker, tengok sampul stiker pun kita custom. Yang mini stiker punya yang putih tu pun kita crafted pakai junk paper. Okay, and then yang pembalut sampul planner ni pun yang ni mungkin akan ada yang dapat sama, mungkin yang tak. Okay, so last kali selain daripada planner and then korang dapat mini sticker pack, korang akan dapat random extra bonus gift. Is random lah. Okay, lain-lain. Thank you.